Barang kemah diberi oleh suami kepada isteri perlu faraid atau tidak sekiranya suami meninggal. Jadi bila dah beri kepada bini kita gelang emas, contoh harga 10,000, matilah laki pahang, tidak lagi di faraid. Kerana faraid ini tarikah saja. Tarikah bahasa Arab, bahasa Melayu, harta peninggalan si mati. Makna harta itu sebelum mati milik dia. Bila dah mati jadi peninggalan. Ada pun gelang 10,000 tadi sebelum suami mati milik isteri dah. Kerana beri ke bini dah. Maka tidak tarikah. Bila bukan tarikah, tidak difaraid. Jaga baik. Banyak berlaku salah faham dalam masyarakat. Adik-beradik laki dia kata, ataupun maknanya mak dia kata, anak aku beri kamu, anak aku mati dah, anak aku beri gelang kamu tu, hari mula tu nak faraid malam ni tu. Jadi balu tu takut kau. Waktu bik mula gelar, padahal hak dia dah. Orang lain hak ambil tu. Makan haram. Wajib kena atur alik mula. Dah makan haram, semayang tak terima. Yang ambil semula ni ialah beri pinjang. Ada mak tak ada gelar, tak ada subang. Ni kita beli, kita beri pinjang ke mak. Baru ambil mula mati. Ni beri dah. Bila beri hibah. Ambil mak, saya beli gelang ke mak. Hibah. Jadi milik mak. Ni ke kutip habis. Adik-adik tengok saja. Makan haram. Nampak? Jadi gelap mata.